Terima kasih yang tekan dan klik video ni sebab nak tengok video ni. Terima kasih banyak-banyak. Tak tengok lagi video-video sebelum ni, bolehlah tengok video-video sebelum ni. Produk-produk yang saya pakai, yang saya beli dan saya guna tiap-tiap hari. Tak tahu nak tengok tang mana, bolehlah tekan dekat atas ni ataupun dekat bawah link description kat bawah video ni. Saya sediakan link playlist Senarai Mei, koleksi video produk-produk yang saya pakai, yang saya guna pakai lah tiap-tiap hari. Okey, malam ni saya tak tahu nak makan apa tau. Saya duduk termenung, tak tahu nak makan apa. Jadi saya pun jimat-jimat lah, saya tak tahu nak makan apa. Jadi saya pun makanlah biskut. Okey, untuk malam ni saya nak makan biskut ni lah. Biskut ni dia ada krim vanila tau di dalam tu. Untuk dalam satu paket macam ni, dia ada banyak paket juga dalam ni. Dia ada paket kecil dalam ni. Jadi nak tahu berapa paket dalam tu kan, kita kenalah buka tau berapa paket dalam tu biskut tu yang ada. Okey, kita buka dah paket biskut ni. Okey, dalam ni banyak jugalah biskut. Okey, dia ada paket-paket kecil macam tu. Okey, kita tarik sikit lah. Jadi ketat sikit, biasalah benda baru kan. Okey, dah keluar dah. Okey, dalam biskut ni dia ada 10 paket tau, biskut yang kecil macam ni. Dalam satu paket kecil ni dia ada 2 keping biskut tau. Bolehlah makan. Tak tahu nak makan apa malam-malam tu. Macam malam ni saya tak tahu nak makan apa tau. Jadi saya pun fikir saya makan biskut je lah, jimat. Harga untuk satu paket biskut ni pun murah je tau. Bolehlah dapat 10 paket biskut macam ni. Boleh makan tiap-tiap malam. Dia ada 10 paket. 10 paket ni bolehlah makan semalam satu paket kecil ni. Jimat lah kan. Jadi kita buka lah plastik paket ni. Kita nak makan dah kan, kita kena buka. Okey, dalam ni dia ada 2 keping biskut macam ni. Jadi kita lah makan lah biskut ni. Biskut ni memang dia ada krim lah di dalam tu. Dia ada krim vanila macam tu. Sedap lah makan. Sedap. Bolehlah makan biskut macam ni. Bolehlah makan malam-malam tu kan. Buat lapik perut sebelum nak tidur tu kan. Bolehlah jimat. Okey, saya dah makan satu paket. Jadi ada lagi 9 paket ni. Jadi saya bolehlah simpan untuk makan malam-malam yang lain pula kan. Okey, itulah dia untuk produk kali ni. Biskut Lexus Perisa Krim Vanilla. Okey, bolehlah makan biskut yang macam ni. Boleh jimat-jimat malam-malam tak tahu apa tu kan. Boleh jimat. Okey, untuk produk-produk lain saya pakai adalah baju kemeja lengan panjang yang macam saya pakai ni lah. Okey, baju ni baju kemeja lengan panjang. Warna dia boleh pilih tau. Saiz pun boleh pilih. Dia ada collar dekat pergelangan tangan ni. Dia ada juga butang di bahagian tengah ni. Di bahagian tengkuk dia ada collar lah. Sesuai lah untuk orang yang tengah mencari baju kemeja lengan panjang tu, boleh beli. Dia punya kualiti kain pun dia sedap pakai lah. Untuk minyak wangi pula, saya pakai minyak wangi Raja Perfume. Pilihan wangian ni Boyo Fighter untuk lelaki lah. Dia 10 ml. Jadi sesuai lah untuk pakai di pagi hari tu. Ataupun yang keluar nak pergi kerja ke, ataupun nak buat standby sebagai minyak wangi tambahan ke, boleh pakai. Bolehlah pakai. Dia ada juga pilihan wangian untuk wanita. Boleh pilih tahu wangian ni. Okey, untuk minyak rambut, saya pakai minyak rambut coconut macam ni. Cara nak pakai dia pun mudah je. Kita buka penutup, kita tekan picit, lepas tu kita sapu lah dekat kita punya rambut kan. Okey. Jadi dia punya bau dia pun wangi tau. Dia ada peppermint dan juga rosemary. Dia bau-bau wangi macam tu. Jadi bolehlah pakai minyak rambut yang macam ni. Dia boleh melembutkan rambut. Mana yang rambut kasar tu boleh pakai minyak rambut yang macam ni. Nak pakai dia pun mudah, bau dia pun wangi. Okey, sikat rambut pula saya pakai sikat rambut yang macam ni. Sikat bulat. Okey, jadi kita nak pegang dia ada satu tempat pemegang macam ni. Kita boleh selitkan kita punya jari. Okey, kat dalam ni. Jadi kita bolehlah sikat rambut kita. Okey, saya macam saya nak buat sikat rambut sikat tepi lah. Okey, aku nak dapat smart sikit kan. Okey. Okey, jadi mudahlah kita nak sikat rambut tu, kita boleh sikat ke tepi. Jadi mudah kita nak sikat rambut, nak letak dalam beg pun mudah sikat rambut yang macam ni. Warna untuk sikat rambut ni pun boleh pilih tau.
Dia bukan ada warna kuning saja, dia ada warna lain juga. Okey, itulah dia. Minyak rambut dan juga sikat rambut. Okey, untuk mikrofon yang saya pakai ni, ni mikrofon yang saya pakai. Mikrofon ni dia mudah lah, dia wireless tanpa wire tau. Mudah, kita cuma klip je dekat kita punya collar baju ke, dekat mana-mana, dekat poket ke. Okay, inilah dia mikrofon yang saya pakai. Dia ada 2 mikrofon tau. Sini ada lagi satu mikrofon, yang saya pakai ni satu mikrofon. Jadi 2 mikrofon lah. Dan dia ada juga satu receiver yang saya sambungkan ke kamera smartphone saya ni. Dan dia juga ada casing ataupun sarang ataupun bekas yang macam ni. Kita boleh masukkan ke dalam ni, kita boleh simpan ke dalam ni. Lepas tu kita nak charge dia pun, dia guna kabel USB Type-C kat bawah ni. Kita boleh charge dia. Dia ada juga paras bateri level kat sini. Jadi kita boleh tahu paras bateri tu berapa. Jadi mudahlah kita nak guna dia mikrofon ni. Dia boleh pilih sama ada Android ataupun iOS. Untuk yang saya pakai ni untuk versi Android lah. Jadi mudahlah. Kita cuma cucuk je receiver tu dekat saya punya smartphone. Jadi kita boleh pakai dah mikrofon ni. Jadi mudahlah kita nak pakai. Okey, itulah dia produk-produk yang saya pakai. Yang saya makan malam ni iaitu biskut ni lah. Biskut jimat-jimat orang kata kan. Lapik-lapik perut. Buat lapik perut malam-malam ni. Tak tahu nak makan apa. Bolehlah jimat. Harga dia pun murah je. Sudut satu paket biskut yang macam ni. Nak beli produk-produk yang saya pakai ni. Bolehlah tekan dekat produk kat bawah ni. Bantu saya dengan menekan butang like. Ataupun nak bagi komen. Ataupun nak share video ni. Ataupun nak bantu saya dengan menekan butang subscribe. Tekan subscribe. Terima kasih menonton. Jumpa lagi video seterusnya.